Assalamualaikum dan salam kenal. Anda sedang mendengarkan Karya Besti Ilmu Digital, podcast 5 minit setiap hari yang berkongsi tentang ilmu digital, tips freelancing, cara buat duit online serta bina bisnes yang bersistem. Saya Syiz Farahin merupakan podcaster yang mana saya adalah merupakan penulis digital dan juga pengasas Karya Besti. Misi saya ialah membantu anda untuk membina kerjaya digital dengan menggunakan skill yang anda dah ada. Jom kita mula episod hari ini. Episod hari ini, episod yang pertama adalah tentang kenapa rasa serabut buat banyak benda tapi tak siap-siap. Pernah tak anda rasa, saya ni dah buat macam-macam benda tapi kenapa apa yang saya buat ni banyak tergantung, banyak tak siap. Jadi dalam podcast kali ini, dalam episod yang pertama ini, kita akan huraikan satu persatu kenapa anda rasa serabut buat banyak benda tapi tak siap-siap. Okey, antara poin yang pertama adalah sebab utamanya kerana tiada sistem. Saya kongsikan kepada anda bagaimana saya mencipta ataupun saya set up podcast ini. Sebelum saya set up podcast ini, saya sendiri terlebih dahulu membuat sistem. Macam mana saya nak record podcast ni. Okey, lepas tu saya nak gunakan tools apa, saya nak publish ni macam mana. Itu yang diberi nama sistem. Jadi, untuk anda tak nak rasa serabut kepada perkara ataupun kepada kerja yang anda buat, anda perlukan sistem. Sistem ini tidak semestinya yang macam anda tengok software lah, apps lah kan. Tak, sistem ni adalah cara anda bekerja macam mana. Okey, SOP-nya macam mana, prosedurnya macam mana. Okey, poin yang kedua, untuk kita tak nak rasa serabut buat banyak benda tapi tak siap-siap adalah kita perlu membezakan kerja yang penting dan tidak penting. Okey, contohnya adalah anda boleh senaraikan to-do list. Kita selalu dengarkan setiap hari kita nak buat macam-macam benda kita nak buat kan. So, kita buatlah to-do list. Tapi, bila kita buat to-do list, banyak benda yang kita nak buat kan. So, langkah yang kedua adalah anda perlu eliminate ataupun anda perlu delete ataupun anda boleh pangkah ataupun slash. Okey, slash perkara yang anda rasa ini tak urgent lah, ini tak penting lah untuk anda buat pada waktu tu. So daripada situlah, bila daripada list yang anda tulis, say anda ada 10 to-do list yang anda kena buat, sebenarnya mungkin hanya 3 ataupun 2 sahaja yang sangat penting dan sangat urgent yang anda perlu selesaikan pada hari tersebut. So dari situ, dengan cara ini, bila anda dapat bezakan kerja yang penting dan tidak penting, anda punya keserabutan tu akan mula rasa kurang lah, macam tu. Okay? So, poin yang seterusnya juga dalam podcast ni, saya nak share kepada anda macam mana saya boleh start semula podcast ni. Okay, terlebih dahulu sebelum ni saya memang dah pernah buat podcast sendiri. Okey, podcast itu diberi nama Podcast Syiz Farahin lah. Okey, yang mana permulaannya dulu-dulu saya punya tagline dia macam hello, this is your online bestie Syiz Farahin and you are now listening to a podcast of Syiz Farahin. Macam tu saya punya intro lah. Okey, so dah jadikan cerita saya tinggal lama sebab saya tak tahu kenapa macam boleh hilang je. Mungkin saya dah tak rasa excitement tu kan. So saya stop lah buat podcast. Podcast tu saya post dekat Spotify saja. So nak jadikan cerita macam mana saya boleh come back semula buat podcast ni. Okay, so by the time saya record this podcast ni, podcast episod pertama ni adalah pada ketika Hari Raya lah. Kita macam masih dalam mood Hari Raya lah macam tu kan. So, bila kita dalam Hari Raya, kita berjumpa dengan kawan-kawan kan, dan bukan seorang yang bertanya tentang podcast kepada saya. Ada seorang kawan saya ni tanya, Ain, podcast tu macam mana? Macam best je tengok orang buat podcast. Kan dia cakap macam tu. Okay, by the way, dia bukan content creator, dia orangnya orang biasa. So dari situ saya macam, kenapa dia tanya pasal podcast dekat saya? Macam tu kan. Lepas ada seorang kawan lagi saya tanya, dah lama tak buat podcast. So I macam like, wow, dia dengar ke I punya podcast kan? You fikirkanlah, sebenarnya saya punya setup podcast tu adalah saya guna voice recorder dekat telefon je. Okay, lepas tu saya transfer masuk ke Spotify. Itu je cara saya buat. Saya tak edit pun. Memang boleh dengar lah suara saya
yang original, tak ada nak tapis-tapis orang kata kan. So dari situ saya cakap okay, podcast ni something yang okay, let's do it again, okay kan. Dan sebab itulah saya buat comeback. Cuma saya buat comeback dalam versi digital, dalam versi branding Karya Besti lah, macam itu. Okay, so setakat beberapa minit ni saya rasa saya meletakkan timeline duration untuk podcast Karya Besti ni adalah selama 5 minit lah. I think, I'm not sure dah lebih ke tak ke kan. Sebab saya just cakap je. Jadi saya nak sharekan kepada anda semula. Okay? Jika anda nak dapatkan produk-produk digital seperti e-book Skill Jadi Duit, harganya cuma RM15 sahaja. Okay, link saya letak di ruang description. Dan saya nak kongsikan sedikit maklumat mengenai e-book Skill Jadi Duit ni. E-book Skill Jadi Duit ni adalah tentang panduan kepada anda, panduan ringkas bagaimana freelance dari rumah bermula tanpa modal yang besar. Jadi anda tak perlu untuk tunggu a perfect time. Anda cuma perlu mula dengan skill yang anda dah ada. Okey, jadi e-book Skill Jadi Duit ni untuk siapa? E-book ini adalah untuk mereka yang baru nak mula freelance tapi tak tahu dari mana, yang ada skill tapi malu nak promote diri sendiri, selalu rasa aku tak cukup bagus lagi, mahu tambah pendapatan ikut masa sendiri dan nak mula kerja dari rumah tanpa kos yang besar. Yang ada dalam e-book ini adalah langkah realistik untuk mula freelance walaupun masih newbie. Contoh skill yang boleh dijadikan servis, di mana nak cari job freelance, cara membina personal branding dari awal, worksheet kenal skill diri, tips bina keyakinan dan sistem kerja sendiri, dan bonusnya adalah 101 cara untuk mencari duit secara online. Itu anda akan dapat di dalam e-book Skill Jadi Duit. Jadi cukup sampai di sini sahaja podcast Karya Besti episod yang pertama. Jumpa anda di episod yang berikutnya. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.